Orang cakap simpan emas boleh cepat kaya. Realistik ke ni? Kaya tu bukan semata-mata kita ada income yang banyak. Kaya tu bila kita ada duit dan dianya tak bocor dan semakin bertambah. Simpan emas membantu kita lebih berdisiplin. Bila emas dekat tangan, kita rasa sayang nak jual. Dan juga hilang nafsu shopping sebab duit dah tukar jadi emas dan kita tak nampak lagi simpanan kita dalam bentuk RM. Bila duit tidak bocor, simpanan akan makin bertambah. Bila simpanan makin banyak, peluang kita pun makin luas. Itu yang menjadikan orang yang simpan emas ni makin lama makin stabil. Kalau selama ni kerja bertahun tapi simpanan tak ke mana, cubalah tukar teknik. Simpan 1 gram 1 bulan, selepas 12 bulan, tuan-puan pasti akan terkejut. Sabtu ni akan ada seminar kaya dengan emas serentak di seluruh Malaysia. Jadi tuan-puan boleh tengok jadual-jadual seminar di landing page website saya, linknya di bio. Dan saya akan jadi speaker untuk seminar kaya dengan emas di Public Gold Branch Seremban Sabtu ni 28 Jun 2025 pukul 10 pagi. Jadi jumpa nanti, peluang tuan-puan untuk tambah ilmu secara percuma. Jadi jangan lupa share info ni kepada semua kenalan-kenalan tuan-puan supaya lebih ramai yang dapat manfaat. If you learn something, please comment.